Siapa dekat sini ada sakit leher, sakit kepala atau pening-pening? Vertigo, kepala pening melayang, macam rasa dunia ni berpusing, bila jalan macam tak seimbang, nak jatuh. Cervical spondylosis, kepala kerap pening. Yes, mami ada masalah tulang tengkuk ataupun saraf di bahagian tengkuk, kita repair mami. Tuan-puan, ambil 4 jari sekejap, masukkan, kita buat sama-sama. Saya tanya ni supaya saya dapat target orang yang betul. Itu tujuan saya tanya. Buat macam ni tuan-puan, buka mulut. Gigi atas sentuh ni, gigi bawah sentuh sini. Boleh? Nampak? Masuk. Siapa yang boleh buat tanpa sakit? Komen kosong. Siapa yang buat rasa sakit? Komen S. Okay? Yang ni bukan main-main, ni serius. Saya tanya ni sebab saya nak tolong anda buat rawatan on the spot. Saya ajar, anda ikut terus. InsyaAllah nampak perubahan sebelum live ni tamat. Doa kejap. Doa minta Allah sembuhkan daripada hati yang dalam, terus dengan Allah. Bismillah. Sekarang letakkan minyak di tangan kanan. Okay, sapukan minyak di leher sebelah kiri. Kita gunakan 4 jari rapat, ibu jari rapat. Okay, letakkan di bawah telinga, tekan tarik. Fokuskan di bahagian leher anda semua. Okay, bila urut anda tekan ni, di bahagian depan, nampak depan sikit ni. Bawah telinga, belakang sikit. Fokus di tepi leher. Seluruh angle di tepi leher. Okey, tekan je tuan-puan tekan je. Kalau siapa yang jari dia tak apa-apa kuat, cepat lenguh, anda buat tukar-tukar. Sekarang kita buat sebelah kiri kan. Okey. Lepas tu bila tak tahan, kita buat sebelah kanan pula. Kak Ju, waalaikumsalam Kak Ju. Apa khabar Kak Ju? Sihat ke Kak Ju? Kita sedang belajar urutan leher, kepala, bahu. Okey, letakkan minyak secukupnya. Tuan-puan, satu perkara penting kepada anda yang sedang sakit. Setiap poin tu sebenarnya anda akan rasa sakit, pedih atau berbiji jika anda ada masalah. Sebab tu bila tekan dan jumpa poin sakit, anda tak perlu takut langsung. Okey, anda kena fokuskan urutan lebih pada bahagian yang sakit. Tolong tekan kuat sikit, fokus pada bahagian sakit. Urut sambil cari mana yang sakit. Puan Fatimah, terima kasih kongsikan live saya. Terima kasih banyak-banyak. Normal ke kalau sebelah kanan ada biji, sebelah kiri tak ada? Siapa yang urut ada berbiji? Biji ni dia ada 2. Nombor 1, biji lipoma. Bila tekan, dia tak sakit. Itu biji lemak. Dia hanya lemak je. Kita tekan kuat pun dia tak sakit. Tapi sesiapa yang berbiji, tekan rasa pedih. Ada ke tak ada? Kalau ada, komen kat bawah. Saya boleh cerita sebab apa. Okay. Anda pertama ada biji yang tak sakit ke? Biji yang sakit. Okey. Kalau biji tu sakit, itu adalah keradangan. Radang ataupun bengkak di bahagian dalam. Bila tengok, tak ada apa-apa. Bila tekan, ya Allah pedihnya, itulah keradangan. Jadi radang ni, kita rawat dia dengan urutan. Dan minyak yang saya pakai ni, dia ada anti radang. Supaya bila anda urut, urutan dan minyak, khasiat dia dapat bergabung untuk meningkatkan kesan ke tahap lebih tinggi. Sebab tu saya galakkan, sesiapa yang nak belajar urut, nak rawat diri sendiri, tolong gunakan minyak RG kalau ada. Kalau ada lah, kalau tak ada tak apa. Cuma dia dapat bantu meningkatkan kesan pemulihan ke tahap lebih tinggi. Tekan tuan-puan, cari bahagian sakit. Dia kena relax, tapi tekanan kena kuat sikit. Okay, tekanan kena kuat sikit. Sesiapa ada masalah memang akan sakit. Setiap kali jumpa bahagian sakit, fokuskan urutan pada bahagian tersebut. Minyak jangan terlampau sikit, sambil urut beristighfar. Okey, teruskan urut ya. Saya nak tengok komen tadi macam ada yang, Bang, saya nak tanya, kenapa atas dada kiri terasa panas dan mencucuk lepas urut sendawa? Mirul Azli, yang tu adalah tanda-tanda masalah angin. Siapa tekan dada rasa pedih, itulah tanda masalah angin. Dan itu menunjukkan juga kemungkinan anda sudah ada masalah pada pernafasan. Siapa-siapa, okey, sekejap siapa yang nak test lah. Buat macam ni. Tekan dekat dada. Cuba gerak-gerakkan. Ambil 3-4 poin. 1, 2, 3. Tekan betul-betul. Bukan main. Tekan betul-betul. Tak payah tahan-tahan. Tekan je. 1, 2, 3. Buat dulu. Nanti saya cerita sebab apa.
Leher saya gatal guna allergic ke? Bukan Puan Yati, bukan allergic. Sesiapa yang guna, sesiapa yang urut, okey, urut, lepas tu dia gatal dekat dalam. Anda pakai minyak RG ke, tak pakai minyak RG ke, lepas urut rasa gatal, itu adalah normal. Sebab itu adalah simptom darah tu dah start bergerak dekat dalam, dia berjalan. Itu normal. Okey? Anda guna minyak RG ke, guna minyak zaitun ke, minyak kelapa darah, rasa gatal tu bukan sebab minyak tu, tapi sebabkan perjalanan darah tu dia dah mula bergerak di bahagian dalam. Okey, teruskan tuan-puan Okey, kita baru step pertama kepada yang baru join. Kalau rasa tak tahan, lenguh tangan, relax dulu, sambung balik urut. Saya baru keluar dari ward 5 hari, masya-Allah opah. Kenapa tu? Opah ke siapa yang sakit tu? Semoga sihat selalu, insya-Allah. Kalau pesakit strok percakapan semakin tak jelas, nak urut bahagian mana? Urut macam yang saya ajar sekarang. Leher, masuk tengkuk, kita akan masuk bahu. Kalau sempat, saya akan tunjuk sekali poin saraf dekat sini. Untuk percakapan, untuk leher, untuk bahu, untuk kepala, untuk tengkuk. Tuan-puan, kita nak masuk poin kedua. Siapa yang dah ready, komen 1. Boleh respon Saya nak ada respon agresif sikit, boleh tuan-puan Komen 1. Walaupun tangan minyak, alah, type 1 tekan tak boleh. Boleh Nen, terima kasih. Thank you kepada respon. Tuan-puan semua, sekarang ni ambil minyak di tangan kanan. Letakkan minyak di tangan kanan. Angkat. Okey, sapukan di bahagian tengkuk tuan-puan. Tengkuk sini. Sapukan secukup berasa. Okey, fokus pada ujung jari. Tekan dan tarikkan macam ni Okey, tekan di bahagian tengkuk atas ni. Lepas tu, turun bawah sikit. Turun bawah, naik balik atas. Anda kena cari mana bahagian yang berbiji, yang sakit, yang bisa, yang berketul tu. Kalau anda jumpa, urut lebih lama pada bahagian tersebut dan biasanya yang atas tu akan lebih sakit. Masya Allah, sehelai bam-bam biru. Saya baru kena sakit siatika 5 hari, jumpa BTT abang, dah exercise hari-hari, makin ada perubahan. Terima kasih banyak tuan ke puan sudi berkongsikan feedback. Saya sangat appreciate. Tuan-puan semua, kepada yang ada masalah sakit urat saraf, anda belajarlah dengan saya. Ilmu yang saya bagi ni percuma saja tuan-puan. Tapi ilmu ni, ilmu yang telah terbukti bantu ramai pesakit. Ini bukan ilmu omong kosong. Tengok-tengok YouTube, tiru. Tengok-tengok, tiru. Bukan jenis macam tu Tapi ilmu ni proven. Telah terbukti bantu ramai pesakit. Okey. Dekat luar mungkin ramai orang yang share ilmu macam ni. Tapi adakah mereka tahu apa impact setiap poin yang mereka ajar tu? Saya share ni, ilmu ni dah terbukti. Dulu saya tukang urut. Dulu saya cikgu urut mengajar pesakit, mengajar tukang-tukang urut buat rawatan. Sekarang saya ajar pesakit untuk buat rawatan kat rumah. Okey, saya ajar ilmu ni, kalau anda tak pandai urut pun anda boleh buat. Sebab ini bukan ilmu untuk tukang urut. Yang ni ilmu untuk pesakit. Faham Baik, sebalik bam-bam biru. Terima kasih. Sekarang ni letakkan minyak di tangan kiri. Terima kasih atas doanya Terima kasih banyak. Sapukan di tengkuk. Satu lagi. Di tengkuk kanan, tekan tarik. Tekan tarik, cari bahagian sakit. Dia tekan betul-betul. Bila tekan, letakkan fokus pada tekanan tu. Letakkan fokus pada tekanan. Ada ke yang tak boleh angkat tangan? Nak urut macam itu susah. Ada ke? Saluran tersumbat. Dia kena baiki makan. Dia mula-mula mesti kena baiki makan. Lepas tu kena aktifkan badan, exercise, keluarkan peluh. Lepas tu yang lain-lain boleh repair dengan cara yang saya selalu ajar tu. Kena guna tongkat. Kalau siapa yang tak boleh jalan elok, kena ikut senaman yang selalu saya ajar. Senaman untuk repair pinggang sampai kaki. Yang tu untuk kaki. Okey, boleh tuan-puan teruskan urut tengkuk ni, kanan dan kiri. Tekan betul-betul. Okey, siapa yang tak boleh urut macam ni disebabkan sakit bahu, ada option kedua yang anda boleh buat macam ni Okey, siapa yang tak boleh angkat tangan, sakit bahu kan, anda buat ke bawah. Pegang tengkuk daripada bawah. Tarik ke depan. Okey, lepas tu boleh ampuh lah untuk support tangan tu supaya tak cepat penat. Terima kasih setelah bam biru. Banyak gift tu, terima kasih banyak. Masya Allah. Okey, terus sini. Okey, tangan
Masukkan dekat tengkuk, support siku, tekan tarik. Tuan boleh ke urut jari-jari kaki yang sejuk. Kalau yang jari-jari kaki yang sejuk, itu adalah tanda pengaliran darah tu kurang lancar. Jadi, anda kena aktifkan badan. Aktifkan badan. Satu hari ambillah 10 minit, 20 minit berjalan, bayar keluar peluh. InsyaAllah bila badan tu aktif, organ kita akan makin kuat, dia makin aktif, anda akan rasa badan tu makin panas. Jaga makan, ikut macam yang selalu saya kongsi tu. Kurangkan gula putih, elak lagi bagus lah gula putih. Tepung gandum, minuman berkafein. Cuba kurangkan, kalau dapat elak pun bagus. Okey, kita nak pergi kepada step yang seterusnya. Tarik nafas, lepaskan. Okey, sapukan minyak di bahagian bahu sini. Terima kasih selai bermembiru. Sapukan minyak kat sini. Kita ambil bahu pula. Tekan, tarik ke depan. Siapa yang ada masalah batuk, urutan bahu dapat melegakan batuk. Okay, urutan bahu ni poin penting untuk batuk, dapat ringankan masalah batuk. Wah, banyak tu. Terima kasih banyak. Tekan cari bahagian sakit. Waalaikumsalam Puan Nurzila. Sapukan minyak kat sini, tekan tarik ke depan. Cari bahagian sakit. Teruskan tuan-puan, teruskan. Teruskan cari bahagian sakit. Boleh? Jari kebas, tangan kaku Kak Yan, follow saya rapat-rapat Kak Yan. Dekat sini, siapa yang dah lama follow saya, komen 2, orang-orang lama. Siapa masih baru kat sini, baru first time atau baru-baru je masuk live saya, komen 1. Ada ke orang-orang baru? Wan, dah lama dah Wan. Bagus. Miss Jeda. Bagus. Oh, ramai juga yang baru. Kepada orang-orang baru ni, jemput follow saya, tekan butang follow ataupun ikut tekan situ nanti mudah-mudahan bila saya live anda senang dapat notification. Saya banyak kongsi ilmu untuk buat rawatan dekat rumah. Ilmu yang saya share ni, alhamdulillah ramai pesakit, ada yang dah bertahun pun sakit. Ada yang dah urut dengan tukang-tukang urut tak jadi. Dengan izin Allah, dengan ilmu yang saya share, dia ikut jadi. Tapi rezeki ni Allah bagi tuan-puan. Jadi sambil anda urut, banyakkan doa, okey? Untuk anda dapatkan keberkesanan urutan yang bagus, anda kena combinekan dengan pemakanan. Kena pantang sikit lah. Kalau tak jaga pantang makan, bila anda dah baik, dia akan senang sakit balik. Tarik nafas. Lepaskan. Sakit angin satu badan. Ya ke apa? Masya Allah. Semoga cepat sembuh. Semoga Allah beri kesembuhan. Amin. Kalau suka kencing, yang mana perlu diurut? Kalau untuk kerap kencing, masalah kerap kencing, kalau nak urut, poinnya adalah terletak di bahagian bawah pusat. Ini pusat kita, sebawah tu. Bahagian pundi kencing. Tekan-tekan ataupun pakai botol. Botol macam ni, tapi kena urut masa baring. Tekan, hold berapa saat, tekan. Tapi dia akan sakit lah. Ikut SOP urutan yang selalu saya ajar tu. Tapi lepas tu, badan kena aktif. Dan kena kurangkan makanan atau minuman yang bersifat diuretik. Kopi, kalau anda minum, anda akan kerap kencing. Sebab dia bersifat diuretik. Tembikai pun sama. Kalau anda makan tembikai, anda akan kerap kencing. Sebab dia ada sifat diuretik. Kena tengok makanan kita yang ada bersifat diuretik tu, kurangkan atau elakkan. Kalau tidak, nanti dia akan banyak kencing. Okey tuan-tuan, sekarang kita nak pergi kepada step yang keempat. Komen 4 kepada yang dah ready. Komen 4 kepada yang dah ready. Kita nak bagi step yang keempat. Nak urut keluarkan angin macam mana? Keluarkan angin ya. Masalah angin ni, kita boleh bantu dengan urut. Tetapi kalau kita tak jaga makan, angin tu akan dihasilkan balik. Jadi lalas anda penat urut tu. Kena belajar ilmu makan. Okey, sekarang ni, tengok ni. Okey, ini tulang selangka. Tulang Okey, letakkan minyak dekat bahagian dalam tu. Letakkan minyak dekat bahagian dalam. Okey. Okey, sekarang ni gunakan berapa jari dua jari. Okey, ni tulang tulang, ambil daripada hujung. Tekan, tarik. Tarik ke tengah. 3 jari pun tak apa. Urut ni kat longkang ni. Ni dekat tengah-tengah tekan je. Boleh tak? Kejap macam ni. Kejap macam ni, tukar-tukar. Dapat tak tuan-puan? Tarik ke sini, ke tengah. Lepas tu, tarik macam ni pula.
Okey, kita buat kiri kanan. Siapa yang rasa sangat pedih? Komen nombor 1 sampai 10, berapakah skala sakit? 1 sakit sikit, 10 terlalu sakit. Siapa yang sakit sangat bila tekan bahagian ni? Ada tak yang sakit sangat tekan bahagian ni? Ni. 6. Komen nombor je. Purukaya 1. Betul ke Purukaya? 1 Fairuz 6. Nori 5. Sakit 8 ibu. Yati 1. Sakit sangat. Yang 1 ni saya rasa bagus tu. So biasanya orang yang tekan bahagian ni skala dia tinggi tau. Anda tekan betul tak tu? Bukan sapu je. Tekan, tengok saya tekan. Tekan. Nampak ni? Saya tekan, tarik. Bukan saya buat macam ni je tau. Buat betul-betul. Tekan, tarik. Nampak saya tekan tu? Dia masuk dalam. Ya. Nampak tekan tu? Bukan main tekan tu. Betul ke 1? Ke 1 bagus lah. Tak sakit langsung. Alhamdulillah. Okey. Yang ni untuk apa? Siapa yang nak tahu fungsi dia apa? Okay, yang ni pertama sekali, yang ni apa dia? Yang ni adalah saraf. Saraf daripada tengkuk kita ni, dia turun dekat sini. Berselirat tau. Itu saraf. Saraf kita boleh sentuh kalau kita tahu. Ni saraf kita rasa macam tali banyak kan. Dia bukan satu tau, dia ada banyak. Macam berselirat itu. Saraf tu akan jadi sensitif kalau anda ada sakit leher, kalau anda ada sakit kepala, kalau anda ada sakit bahu, kalau anda ada masalah tangan, kebas tangan ke tangan cepat lenguh. Okey, betul tak saya cakap anda yang bila tekan sakit ni, aduh anda ada masalah leher, anda ada masalah kepala, ataupun sakit bahu, ataupun tangan. Kalau betul, komen betul. Okey. Sebab tu saya galakkan sesiapa yang ada banyak radang, bila sakit tandanya apa? Sakit tandanya sudah ada keradangan. So dalam minyak ni ada anti radang yang saya masukkan. Herba tu bersifat anti radang, itu maksud saya. So anti radang ni bila kita combine dengan urut, resapan dia akan jadi lebih baik. Dia dapat bantu untuk redakan balik radang yang teruk tu. Jadi anda boleh gunakan minyak ni semasa urut, ataupun sebelum tidur, ataupun sebelum pergi kerja, untuk mempercepatkan pemulihan. Okey, boleh okey, tekan-tekan. Okey, kejap lagi kita nak masuk kepada poin seterusnya. Okey, kita nak masuk bahagian rahang bahagian rahang, otot rahang. Tuan-puan semua, sapukan minyak di bahagian sini. Otot rahang ni dia berkait dengan leher, berkait dengan kepala. Kita riliskan bahagian ni, dia akan bantu juga kepala dengan leher kita. Pada masa yang sama, kita improve juga kita punya rahang. Sapukan minyak secukupnya tuan-puan. Kiri yang kanan Siapa yang guna minyak RG, nak guna untuk muka boleh. Cuma careful jangan sampai kena mata lah, dipedih nanti. Hari ni ada jual minyak tak? Ada pun kami sah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada. Kalau ada yang nak, komen nak kat bawah. Kalau ada lebih 5 orang, saya boleh buka sekejap. Tuan-puan, ambil 4 jari ni, letak kat sini. Tekan tarik. Tekan tarik, cari bahagian sakit. Umi Talam Gunung Mas. Tuan-puan, tekan tarik, cari bahagian sakit. Okey, lebih 5 orang. Saya boleh buka, tapi saya buka sekejap sebab saya nak fokus sharing dulu. Nanti bila kita dah habis sharing, kat ujung saya buka lama sikit insyaAllah. Tuan-puan tekan, cari bahagian sakit. Okay, ini cara pertama tau. Cara yang kedua, genggam, fokus pada knuckle. Ni tulang knuckle. Okay, letak macam ni. Tekan tarik. Tekan tarik. Okay, siapa yang tak sakit, berarti bahagiannya okey. Siapa yang ada masalah, dia akan rasa sakit tuan-puan. Okey. Kalau rasa lengoh, relax dulu, take nafas, lepas tu sambung balik. Okey, siapa yang dah rasa sini tak sakit, anda boleh patah balik poin 1, boleh patah balik poin 2, boleh patah balik poin 3, poin 4, boleh patah balik Boleh sambil kita sembang ni. Tuan-puan semua, saya nak buka beg kuning sekejap. Sesiapa yang nak minyak RG, anda kena cepatlah sebab saya tak buka lama. Lepas tu saya akan removekan balik beg kuning. Kepada yang beli minyak RG, sebelum anda beli, saya bagi tahu dulu minyak RG ni harga dia memang agak mahal lah. So, sesiapa yang nak, silakan. Yang tak nak pun tak apa. Sebab tak semua orang mampu kan. Tuan-puan semua,
Ini minyak arji khas untuk pemulihan sakit urat saraf di rumah. Ada 4 kelebihan. Ada 4 kelebihan dia. Pertama, dia bantu untuk lancarkan darah bahagian sakit. Yang kedua, herba yang saya masukkan dapat bantu redakan radang atau bengkak-bengkak. Yang ketiga, dia bantu untuk tolak angin dalam badan. Siapa yang pakai minyak ni, angin dia senang keluar, ada tak? Kalau ada, komen ada kat bawah. Dan yang keempat, kelebihan minyak arji dapat bantu meningkatkan kesan urutan atau kesan pemulihan ke tahap lebih tinggi. Siapa yang beli minyak arji, saya berbesar hati untuk bantu dengan berikan video percuma. Yang ni. Kalau anda beli minyak arji, video percuma ni saya akan masukkan dalam kotak lah. Okay? Saya masukkan dalam kotak. So, bila nak dapat, jangan terus buang kotak tu. Ambil dulu ilmu ni. Anda scan ni, anda akan dapat tengok video urutan sakit kepala, sakit leher, vertigo, frozen shoulder, kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit tapak kaki, plantar fasciitis, carpal tunnel syndrome, trigger finger, ada kat dalam ni. Ada banyak lagi lah untuk pinggang, sakit punggung. Kalau anda scan bawah ni, anda dapat ilmu pantang makan. Untuk sakit tu baik, cepat baik dengan izin Allah, anda ikut ni. Kalau anda nak cepat baik dan tahan lama, anda gabung dengan bawah. Kalau tidak, kalau anda tak ada ilmu ni, dia mungkin baik, tapi lepas tu dia akan sakit balik sekejap je. Tolong dapatkan ilmu ni. Masya Allah, Kamilia, terima kasih Puan Kamilia bagi feedback, bagus sangat. 120 ml. Cuma kadang-kadang TikTok dia bagi diskaun, kalau ada diskaun ambil terus. Kalau anda beli 2 ataupun 5, dia akan lebih jimat lah. Tuan-puan semua, siapa ada frozen shoulder, cuba angkat tangan. Siapa yang bila angkat tangan, dia rasa... Okey, cuba angkat tangan sampai sentuh telinga. Sakit tak? Kalau sakit, komen S. Sakit tak? Angkat tangan sentuh telinga. Kalau sakit, komen S. Sakit tak, tuan-puan? Siapa yang sakit, anda stay. Saya nak ajak urutan untuk bahu. Siapa ada kebas tangan, trigger finger, anda stay. Okey, dalam kiraan 5, saya akan mulakan topik baru, nyapin. Sekejap, saya keluarkan dulu. Okey, saya dah keluarkan beg kuning, tuan-puan semua. Okey, sebelum saya masuk bahu, saya nak ambilkan sikit dekat atas ni. Tuan-puan semua, letakkan minyak dekat sini. Letakkan minyak kat sini. Jadi untuk, ni poin ni bagus untuk kepala, bagus untuk mata. Letakkan minyak dulu. Kanan kiri Kanan kiri. Okey, 1, 2. Nampak tak 1? Satu lagi tangan, letakkan di atas dia. Tekan macam ni. Tuan-puan, letakkan di tepi mata. Okay, siapa yang rasa sakit, lamakan dekat situ. Yang ni untuk lancarkan darah di bahagian kepala dan juga mata. Siapa yang selalu stres, anxiety, tak cukup tidur, bahagian ni makan sakit. Dan order payment, terima kasih Zuzana Mamat. Dekat lengan sakit sangat. Ya ke? Masya Allah. InsyaAllah nanti saya masuk sikit topik lengan. Tarik nafas. Lepaskan. Okey, sekarang kita akan pergi kepada poin tepi kepala. Ambil 4 jari, susun macam ni, kiri kanan. Tuan-puan tekan serentak, tolak sampai belakang. Kita buat 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau leher ada benjol, boleh urut, boleh hilang tak? Kalau benjol tu lipoma, lemak, tak boleh hilang lah, tu kena operation. Tapi kalau benjol tu radang, insyaAllah boleh hilang, tapi kena baiki makan sekali. Okay, bila tekan, rasa sakit, sakit pedih kan, itulah tanda-tanda radang. Dan radang ni ada banyak. Sesiapa yang tekan bahu rasa pedih, rahang rasa pedih, tekan leher rasa pedih. Itu semua radang di bahagian tubuh. Anda mungkin dah ada radang sistemik. Radang sistemik dia berkait rapat dengan kita punya usus ataupun perut. Sebab tu saya banyak kali cakap, kalau badan kerap sakit, selain daripada belajar urut, belajar sekali ilmu makan. Itulah sebabnya saya cuba lengkapkan ilmu ni. Dulu 1 je saya bagi. Sekarang saya bagi ilmu makan sekali supaya anda ni boleh bertahan lama. Saya nak sangat anda sembuh. Okey, sekarang ni kita pergi kepada bahagian atas. Jari kelengkeng, cantum letakkan di tengah. Okey, susun jari macam ni. 10 jari, tekan kuat. Tolak sampai belakang. Kita buat 10 kali. 1. Kalau rasa pedih, biji-biji, ada radang di bahagian kepala. 2. Dak order, syukriah, terima kasih. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas.
Lepaskan. Relax, santai. Siapa ada radang dekat kepala, dia akan rasa macam biji-biji pedih. Kita buat sekali lagi. Lagi 2 10 kali. 1 2, saya belakang. 3, sendawa, bagus. 4, 5. Orang ada masalah angin, kalau angin tu dapat keluar, bagus 6, 7, 8, 9, 10. Tarik nafas. Lepas dah order 2 botol untuk mak dan mak saudara. Masya Allah Puan Farah. Semoga Allah berikan Puan Farah murah rezeki, dipermudahkan urusan. Antara cara untuk tarik bantuan Allah adalah dengan bantu orang lain. Macam Puan Farah, Allah bagi rezeki lebih kan. Dia beli untuk mak dia, mak saudara dia. Dia bantulah tu. Maka itulah jalan untuk kita tarik bantuan Allah untuk kita. Macam saya kan, saya nak tarik Allah tolong saya, bantuan Allah tu. Saya tolong anda sebagai ilmu free. Saya nak tarik bantuan Allah dengan saya. Sebab kita semua hidup macam-macam masalah ada, betul tak? Alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita nak masuk kepada bahu. Siapa ada frozen shoulder, kebas tangan, sakit siku, trigger finger, boleh follow saya. Okey, sapukan minyak di bahagian sini. Kenapa belakang pinggang sakit? Dia tengok pada kita punya rutin juga. Kalau kerja banyak duduk, memang mudah sakit pinggang. Tapi kalau anda kata, saya fleksibel, boleh bergerak, berjalan, duduk, tapi sakit juga. Itu isu pemakanan. Okey. Tuan-puan, genggamkan tangan kita pergunakan knuckle. Letak di pangkal bahu, tekan, tolak. Tekan, tolak. Boleh tuan-puan? Tekan, tolak. Letakkan minyak dulu tekan, tolak. Kepada yang baru masuk, kita urut pakai minyak. Boleh tuan-puan Teruskan. Tolak, cari bahagian sakit. Siapa yang tekan rasa sakit, tak payah risau. Anda sakit sebab dah ada radang. Tugas urutan ni adalah untuk lembutkan balik bahagian yang dah keras, dah tegang, untuk bantu redakan balik radang. Betul Okey. Kalau rasa tak boleh genggam sebab trigger finger, ada cara kedua, boleh guna ibu jari. Macam ni. Letak ibu jari, tajamkan dia. 4 jari letak sini. Okey, ibu jari tajamkan dia, tolak. Macam tu. Ini cara yang kedua lah. Urut semua, cari bahagian sakit. Buat kanan kiri. Kalau lengoh, cepat lengoh tangan tu. Buat tukar-tukar. Sekejap kanan, sekejap kiri. Letak minyak sini. Tuan, macam mana nak les longgar dengan lutut? Okey tak? Apa tu les longgar? Tak faham lah. Puan Rafiza, minta maaf, saya tak faham pun punya soalan. Okey, genggam. Letak kat pangkal bahu lekuk ni kan. Letak, tekan, tolak. Tolak keluar. Tolak keluar. Kalau tangan tu cepat lengoh, bahu cepat lengoh ke? Boleh ampu. Ampu je, pegang je supaya dia tak lengoh. Okey, tolak. Boleh Berapa hari sampai? 3 ke 5 hari bekerja lah. Sebab kita ni, saya ni, kita hantar cepat. Tapi kadang-kadang postage tu, pihak penghantaran yang hantar lambat. Kita hantar cepat je, keluar daripada sini cepat. Tapi dia terperap dekat tempat kurir tu, kadang-kadang dia lambat. So saya cakap 3 ke 5 hari bekerja. Kalau saya cakap cepat sangat, anda marah saya pula. Sakit, urut lama sikit Saya sakit bahu sampai siku. Belajar. Adakah badan banyak angin buatkan telinga berdenyut? Betul. Badan banyak angin, dia boleh akibatkan masalah telinga juga. Okey, sebelum masalah telinga, biasanya dia akan kacau leher dulu. Siapa dia yang tanya telinga tu? Nas. Okey, Nas, cuba ambil ibu jari, tekan dekat leher bawah telinga ni. Rasa pedih tak, Nas? Kalau rasa pedih, maka kemungkinan masalah telinga tu berpunca daripada saraf leher, dan saraf leher ni pula berkait dengan masalah angin. Les tu yang sprinter dekat esophagus. Masalah ni masalah GERD So masalah GERD kena baiki makan. Urutan dia sebenarnya, kalau nak baiki masalah GERD gastrik, memang yang utama adalah pemakanan. Macam minyak RG ni, dia boleh bantu tolak angin. Dia boleh bantu redakan radang. Tapi kalau makan tak repair, dia sakit balik. Boleh Sebab itulah gunanya yang ni. Gunanya ilmu kedua, tuan-puan. Faham Okey. Teruskan tuan-puan buat kiri, kanan. Berapa lama nak urut untuk satu bahagian? Sebenarnya dia tidak ada tempoh yang tetap. 1 minit ke, 2 minit ke, 3 minit. Anda kena urut sampai sakit semakin berkurang. Mula-mula tekan, skala 10. Urut, dia jadi skala 5. Contohlah. Tapi nak sampai macam tu kadang-kadang ambil masa lama sangat. Okey, jadinya
Buatlah ikut kemampuan. Lepas urut sekali, esok atau selang sehari urut balik sampai hilang sakit tu. Okay, sekarang tarik nafas, lepaskan, relax dulu. Okay, siapa yang tak boleh genggam buat macam ni sama kat belah sini pun sama. Guna ibu jari pun boleh, nak gabung pun boleh. Okey, sekarang ni kita nak pergi pada poin kedua untuk masalah bahu dan tangan. Tapi ni bahagian ni dah sentuh Yang ni wajib sentuh tau. Saya dah sentuh tadi. Ini saya sentuh untuk leher tadi. Okey, sekarang sapukan minyak di bahagian sini. Sapukan minyak di bahagian tricep, otot tricep. Lengan bahagian belakang. Sapukan minyak tuan-puan. Sapukan minyak dulu. Sini. Bismillah. Sapukan minyak. Okey, gunakan 4 jari, tekan daripada atas, tekan, tarik ke arah siku. Tekan, tarik sampai siku. Tekan betul-betul. Siapa ada sakit siku, bahagian ni memang pedih. Siapa tangan dia tak boleh lurus, accident ke apa ke ni, point dia. Dan order sebetul. Puan Halijah, terima kasih Puan Halijah. Semoga Allah berikan puan kesembuhan, amin insya-Allah. Buat kiri kanan tuan-puan. Tuan-puan, saya nak tanya bahagian ni pedih tak? Antara 1 sampai 10, berapakah nombor kesakitan anda? Kalau sakit sikit, komen 1. Kalau sakit paling teruk, komen 10. Boleh tak komen nombor masing-masing? Boleh Rosis 5. Amin. Baik. Nur Damia 10. Masya Allah, tinggi sangat tu puan. Puan ada masalah bahu ke? Atau masalah tangan? Sutra 10 juga. Allah Akbar. Wan 5 masih lagi teruk tu. Fairuz 7. Allah, sianya. Rukaya 1 Bagus. Jaga makan tuan-puan. Tekan, tarik sampai siku. Tarik sampai siku. Amira 10. Princess Shah 3. Rahma Omar 5. Kash 5. Simba the White Lion 1. Good. Pastikan tekanan cukup Kadang-kadang orang komen 1 tak sakit pun. Tapi rupanya dia tekan atas je. Tekan dalam tau. Ana sakit atas siku. Urut lama sikit. Saya memang sakit bahu. Allah Akbar. Iya ke? Macam tu punya. Sakit teruk bila bangun tidur. Siapa yang ada masalah bahu, masalah tangan, jangan tidur tindih bahu. Okey, masa tidur jangan mengiring tindih. Nanti esok bangun dia sakit balik. Okay, buat kiri kanan tuan-puan gunakan 4 jari. Tarik sampai siku. Urut semua bahagian. Jangan satu line je. Belakang sikit, depan balik. Urut semua, cari bahagian sakit. Teruskan tuan-puan. Cari bahagian sakit. Tekan kuat sikit. Mengapa keras di bahagian tu? Keras, kalau sakit, tekan rasa pedih, itu tanda dah ada keradangan. Yang buatkan tangan puan cepat lenguh, mudah kebas, tak boleh angkat tangan. Faham Okey. Okey, tarik nafas. Lepaskan. Kita nak pergi bahagian bawah ketiak. Tuan-puan, saya nak tanya satu soalan. Anda pernah tak urut bahagian ni? Poin ni poin saraf tangan, saraf bahu. Siapa yang pernah, komen 1. Kalau tak pernah, komen 0. Boleh tak? Tuan, kadang tangan kiri macam lembut, tak boleh angkat, tiba kenapa? Dia macam ni. Siapa yang cakap, saya tekan tak sakit, tapi kenapa tak boleh angkat macam ni? Anda tekan, tak jumpa poin yang tepat. Yang kedua, ataupun anda tekan, tak cukup dalam. Itu je. Sesiapa yang tak mampu tekan sendiri, kena cari orang untuk tekankan. Itulah guna tukang urut, untuk bantu kita pada perkara yang kita tak boleh buat. Okey, sekarang ni tuan-tuan, kita sapukan minyak di bahagian lengan bawah sampai ketiak. Lengan bawah sampai ketiak. Belah kiri 4, belah kanan sakit 8. Maksudnya belah kanan tu lebih teruklah sakit dia. Sebab tu skala dia 8. Sapukan minyak sini Opa kanan sakit, Masya Allah. Okey, baik, sekarang ni ambil ibu jari kanan, letakkan di bahagian sini. Ini siku tulang jangan tekan tulang, tekan atas je. Tekan dalam, tolak sampai ketiak. Boleh tuan-tuan tekan tolak sampai ketiak. Tekan dalam sikit. Siapa ada masalah, dia akan rasa pedih. Dia akan rasa pedih amat. Tuan-puan, komen nombor. Anda wajib komen nombor. Siapa yang dia boleh tadi tu,
Tak komen, boleh tak komen sekarang. Komen nombor 1 sampai 10, berapakah skala sakit anda? 1 sakit sikit, 10 sakit sangat teruk. Komen tuan-puan. Nampak tu. Saya percayalah ni mesti ramai yang sakit teruk ni. Masya Allah. Dulu saya pun sama. Tekan, ya Allah pedihnya. Saya ingat semua orang macam tu. Bukan. Saya je yang macam tu. Sebab saya ada masalah masa tu. Saya banyak gunakan ilmu ni untuk rawat pesakit. Dan kalau saya sakit, saya gunakan ilmu ni untuk rawat diri saya. Masya Allah, ramai yang 90. Tekan tolak Kalau rasa lenguh, letak kejap. Nanti urut balik. Tangan siapa yang ada minyak, RG, jangan sapu mata tadi pun hampir-hampir saya nak kena. Okey, sapukan di bahagian lengan sini. Ada benjolan. Benjolan tu ke radangan inop radang. Sebab tu kena baiki pemakanan ya. Ibu-ibu, bapa-bapa semua baiki makan. Kurangkan minuman berkafein. Siapa ada masalah saraf, sakit otot, radang sendi, elakkan kalau boleh. Kalau tak elak, kurangkan. Minuman berkafein, kopi, teh tarik, air coklat. Faham? Kafein yang anda minum tu, dia boleh buatkan radang atau bengkak-bengkak ni susah nak baik. Sebab tu bila anda urut, esok sakit balik. Anda pergi bekam, esok sakit balik. Kenapa? Pening kepala. Bukan tukar urut tak bagus, tapi pemakanan kita yang tak betul. Okey? Tolak ke atas. Lengoh, rehat kejap. Bila dah okey, urut balik. So, chill saja tuan-puan. Teh hijau termasuklah minuman berkafein. Okey, minuman apa saya nak recommend? Minuman teh chamomile ataupun teh bunga boleh. Itu dia tidak ada kafein, sesuailah untuk orang masalah angin, radang-radang, okey, boleh ambil. Rasa ada elektrik, maksudnya tekanan puan telah menyentuh saraf. Siapa yang tekan bahagian saraf, dia akan rasa elektrik, renjatan elektrik dekat tangan dia. Mana dia kena saraf tu. Okey, sekarang ni kita nak pergi poin yang seterusnya. Sapukan minyak di bahagian sini, bahu belakang. Kita dah sentuh sini kan, betul Sekarang sapukan minyak di bahagian bahu belakang. Gunakan 4 jari, tekan. Tengok ni. Cucuk tarik. Tekan, tarik. Macam ni je. Tuan-puan tekan betul-betul, cari bahagian sakit. Halija, air coklat tu brand apa-apa pun sama pun. Brand apa-apa pun. Asalkan dia ada coklat, dia adalah kafein. Okey? Tuan-puan tekan macam ni, tarik. Kalau ada masalah, dia akan rasa pedih. Tuan-puan pedih tak bahagian ni? Siapa yang rasa pedih, tolong saya komen huruf P kejap. Siapa yang rasa pedih, tolong saya komen huruf P. Boleh ke tuan-puan? Okay, untuk elakkan anda cepat lenguh, bila dah lenguh kan, rehat dulu. Tangannya rehat dulu. Kita urut tangan ni pula. Ikan apa yang boleh dimakan? Ikan-ikan isi putih. Ikan-ikan isi putih. Contohnya apa? Ikan siakap, ikan merah, ikan gelama, ikan selak. Nak elakkan ikan apa? Ikan tongkol, elakkan. Tak ikan-ikan isi hitam lah. Bab lauk-lauk pun saya ada masuk kat sini. Pantang, angin dan radang ni saya ada masuk bab lauk kat sini. Buah apa yang sesuai, buah apa yang tak sesuai, sayur apa yang sesuai, sayur apa yang tak sesuai, lauk apa yang sesuai, lauk apa tak sesuai kat sini Sebab saya tahu anda tak boleh ingat semua. Lepas tu siapa yang beli minyak RG memang saya bagi percuma lah. Percuma, ilmu urut pun dapat. Daripada kepala sampai kaki ada. Ilmu makan pun dapat. Pantang makan. Sebab saya harap sangat anda, Allah bagi kesembuhan. Teruskan. Ikat tongkol, elakkan kalau boleh. Kalau pun dah sihat, silakanlah. Kalau tengah banyak sakit, kurang-kurangkanlah. Teruskan tuan-puan. Sendawa dah. Pada sendawa. Alhamdulillah. Okey, teruskan. Sakit sangat ibu. Allahu Akbar. Okey, kita urut ni, kita boleh sambil selawat, istighfar, doa. Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Ikat kembung je, elakkan. Gantikan selah Kak Yah. Tapi kalau Kak Yah dah sihat, okey. Kalau Kak Yah banyak sakit, nak repair badan tu, elak untuk sementara
Ya, betul Mingsu. Kanan kuat sakit. Kanan tu ada masalah yang lebih teruk pada kiri. Sebab tu kanan tu lebih terasa. Okey, tarik nafas. Lepaskan. Renjiskan tangan. Tangan anda masih okey ke? Kita nak pergi kepada poin yang seterusnya. Okey, kita akan urut bahagian bicep. Okey. Untuk bahu, untuk tangan. Siapa ada masalah tangan kebas? Siapa ada masalah sakit bahu? Okey, tangan letakkan di bawah. Mesti kena letak, wajib. Letakkan minyak kat sini Anda boleh letakkan tangan di atas meja makan. Urut atas meja makan pun boleh. Okey, sapukan minyak di sini. Suzy dan order, terima kasih Puan Suzy. Soya bean boleh tak? Soya ni dia termasuk dalam kacang-kacang. Kacang-kacang ni tadi tak sesuai untuk orang yang banyak radang dan angin dalam badan. Boleh Kalau anda kata, saya makan okey je. Kalau anda rasa okey, silakan. Saya bagi tahu untuk siapa yang nak try pantang, anda pantang dulu. Mungkin lepas pantang anda akan nampak beza pada badan tu. Okey, genggam, kita akan pakai knuckle. Tekan, tolak ke bawah. Okey, tangan buat macam ni lembutkan dia. Jangan genggam, lepas lembutkan. Tekan tolak. Siapa yang sihat, dia tidak akan rasa pedih. Anda yang tekan rasa pedih ni, anda tak sihat. Siapa yang cakap, aku malah ada kebas tangan. Kenapa aku tekan sakit Okey, dia belum attack je lagi. Dia dah ada tanda-tanda tu. Satu hari nanti anda akan rasa pump, tiba-tiba dia keras, tiba-tiba sakit, tiba kebas. Masa tu anda akan rasa. Jadi bila anda tekan sekarang, anda dapat mencegah benda tu daripada berlaku. Faham Saya baru lepas operate bahu rotator cuff. Boleh bantu saya macam mana urut tangan? Waalaikumsalam warahmatullahi apa nama dia? Saya memang itulah yang saya kongsi tadi. Dah banyak poin, ada satu lagi poin yang saya belum sentuh. Macam mana buat jemput follow saya dulu. Nanti kalau masuk live lagi, boleh masuk awal sikit. Ataupun anda try tengok video TikTok saya, search Amin RG sakit bahu. InsyaAllah akan mudah jumpa. Boleh merah. Siapa yang rasa warna merah terang, itu tanda bahagian tu dah ada radang. Jangan saya urut je. Nanti merah tu dia akan hilang. Buat kiri kanan. Tuan-puan buat kiri kanan. Sesiapa yang urut naik warna merah, tak payah risau. Itu tanda bahagian tu dah ada problem. Saya dah lama follow, dah ada minyak tuan. Bagus. Kalau dah ada minyak saya, ada tak video yang bahu? Mesti dapatnya. Nanti DM saya. Mana yang saya boleh tolong? Okey, letakkan minyak kat sini. Tuan-puan genggam, gunakan nakas ni tekan tolak. Okey, siapa yang tak boleh genggam macam ni? Saya tak boleh lah. Saya ada trigger finger buat macam ni. Ibu jari letak tolak pun boleh juga. Ataupun selang-selang. Kejap pakai knuckle, kejap pakai ibu jari. Tukar-tukar. Lagi bagus. Apa masalah tu? Jari kelengkeng sebelah kiri sakit. Kemungkinan masalah tu, dia kena tengok sakit tu menjala atau sakit setempat. Kalau sakit tu contoh dia bawa ke sini, menjala kan, itu adalah saraf. Tapi kalau sakit tu dekat sini seketul, kemungkinan radang pada tendon atau pada otot je. Kalau sakit yang jenis setempat tu, anda rendam je ais atau air panas, dia akan bantu kecutkan. Tapi kalau sakit tu menjala, nak rendam pun boleh, tapi gabung dengan urut lagi bagus. Jadi mengantuk. Okey, sesiapa yang urut jadi mengantuk, sebenarnya kemungkinan badan anda sedang ada banyak masalah. So, bila anda urut, anda sakit kan? Pedih kan? So, badan tu dia ambil tenaga yang banyak untuk tahan sakit tu. Badan tu dia rasa penat, jadi badan ni dia bagi kita mengantuk supaya kita boleh tidur. Dan bila anda tidur, badan akan bekerja untuk meningkatkan kesan pemulihan. Sebab tu anda ngantuk. So, kalau boleh habiskan dululah baru tidur. Tekan tolak. Bang, saya nak tanya, kalau urat yang timbul macam cacing. Itu nama dia varicose vein. Belakang lutut, boleh tidur. Mana yang ada sel itu saya akan punya. Biasanya berlaku kepada orang yang banyak berdiri. Tukang masak tu. Banyak berdiri, macam Pak Gad. Kalau nak adlin, kena kontak. Jadi, yang tu biasanya banyak berlaku varicose vein. Saya ada dapat testimoni orang guna. Okey, sekarang ni kita nak masuk kepada bahu. Tengok sapukan minyak di bahagian bucu bahu. Ni bucu bahu tau, bucu bahu. Ambil guna 4 jari
tekan macam tu. Okey, ini penting untuk orang yang ada masalah frozen shoulder ataupun sakit bila angkat tangan. Tekan betul-betul bahagian ni. Siapa ada masalah, tekan kuat sikit. Nanti orang cakap apa? Saya dah tekan dah tak sakit pun, tapi nak angkat tangan tak boleh. Anda tekan tak cukup dalam. Okey? Buat betul-betul. Tekan kuat sikit. Okey, buat kiri kanan. Dah okey, suara jelas. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terasa, Kak Syik terasa. Saya accident, tangan tak boleh gerak, tapi saya sakit tengkuk. Lepas tu tengkuk bahu, lepas tu tulang dada. Masya Allah. Arikim, macam mana Arikim? Arikim kena ikut live ni daripada awal, sebab saya ajar daripada leher, bahu masuk ke tangan. Sebab saya tahu benda tu semua bahagian berkaitan. Arikim ada modal sikit tak Arikim? Arikim kalau ada modal sikit, nanti beli minyak RG saya. Dalam ni saya bagi panduan tau. Dalam ni Arikim ada cara urut sakit leher, sakit bahu, untuk redakan masalah belikat. Gunakan ilmu ni, scan dia, nanti ada keluar video. Lepas tu ni, amalkan ilmu pantang makan ni untuk rawat diri sendiri supaya masalah tu susah nak berulang, ataupun supaya masalah tu dia cepat baik. Okay? Boleh? Buat kiri kanan. Waalaikumsalam Puan Hanim, apa khabar? Bahu saya patah. Masya Allah. Bahu saya patah. Hospital simen daripada lengan sampai siku. Kesan simen tu lengan sakit 3 bulan. Alamak Puan Jamilah, baru masuk juga ke Puan Jamilah. Macam mana nak buat ni? Macam ni, kalau Puan sempat, follow saya mana yang sempat nanti sesiapa boleh DM lah kalau ada video-video saya berkaitan. Kalau sempat saya reply. Boleh Puan Jamilah? Nak tanya, kaki kanan saya sakit tulang bahagian peha depan. Kalau tidur menyiring, tu radang kulit umum, radang. Kalau peha ni kena urut. Nak urut untuk hilangkan vertigo. Puan Nariza masuk lambat. Puan Nariza, saya dah ajar tadi. Bila berdiri tahu jalan kaki bengkak. Itu semuanya adalah keradangan tuan-puan. Keradangan. Okey, kita nak pergi kepada step yang seterusnya. Siapa dekat sini ada trigger finger, jari sangkut? Tengok Kak Ian, Masya Allah Kak Ian. Tuan-puan, tengok Kak Ian ni, tadi tangan sakit nak angkat. Alhamdulillah dah ikut urutan ni, dah boleh angkat tangan. Tahniah Kak Ian, terima kasih Kak Ian bagi feedback. RJ